Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit tanka analisis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. Terutama masa kita akan pergi ke coin market cap dulu, kita akan review secara keseluruhan. So total market cap berlaku peningkatan seingat Zul semalam 2.17. Pagi ni berada di 2.2 trilion, tu kenaikan 1.4 trilion, 1.4%. Untuk Bitcoin berlaku kenaikan, teringat tu semalam 63,000 lebih, ini 64,200. So naik banyak 1.49% juga, lebih kurang sama dengan total market cap 1.4 lebih. So kenaikan banyak dua aspek untuk di Bitcoin saja. So di Ethereum semalam 1,700, hari ni pun 1,700. Mungkin ada naik dalam puluh-puluh dolar di belakang, tu 2% untuk kenaikan dalam tempoh 24 hours yang berlaku kenaikan banyak. Tengok Aero 16%, Jupiter 11%, Solana 5%, top 2 saja yang above 10%. Top 3 ke bawah mostly 5% saja, tak banyak, 5% pun sampai top 5 saja. AVAX ada berlaku kenaikan. So nanti kita akan tengokkan di chart. Terutama masa ini adalah chart untuk di Bitcoin. So seperti yang Zul expectation kan, kita ada wave B untuk retest. So yes, semalam Zul ada monitor ni sikit untuk sedikit bearish, sama ada dia akan drop ke bawah, tapi ada momentum yang berlaku kenaikan. RSI pun berada above 50. So yang ni kita cancel. So yang Zul monitor ni adalah untuk wave ni lah, untuk kenaikan ke wave ni, untuk retest. Dan ikutkan dah retest lah, ini resistance ni pas mana dalam kawasan ni. So dia dah berlaku retest kawasan ni. Kalau ikutkan 4 hours ada tak bearish, 4 hours RSI below 50, stop saya berada overbought. So momentum tu kalau ikutkan nak berlaku rejection kawasan ini adalah point untuk early rejection, something macam tu lah. Bagi Zul ini adalah pointnya untuk dia berlaku rejection. So ada news yang Selat Hormuz pun dah tutup balik. Dah tutup balik lah, berlaku penutupan tu sebab Israel serang Lebanon balik. So Lebanon bertubi-tubi, so Iran tutup balik Selat Hormuz. Itu yang tu dapat info sikit lah, yang baca highlight tu, tak baca detail lagi, baca highlight tadi. So ini adalah expectation untuk B. So adakah dia akan naik lagi? So andai kata dia berlaku kenaikan lagi, so expected kita ada dua wave 2, yang mana sama ada wave 2 ni. Kita tengok yang, kalau tengokkan correction ni adalah correction yang kita akan dapat. Kalau ikutkan 1 hour ni, adakan perasan kita ada ABC ni, kemudian dia akan create ABC yang lebih besar lah. Sama je kalau ni channel, contoh yang ni A dia, ini adalah B dia. Now kita tengok C dia sama ada boleh sampai 70. So ini adalah potential balik lah. Sebab apa? Sekian dia bounce, nanti tu akan tunjukkan sebab apa. Tu ada draw channel yang baru. Itulah sebab kenapa tu ada draw channel baru. So wave C ni kita expect bila akan ada wave macam ni lah, sama ada yang akan nanti 2, 3, 4 dan 5, something macam tu lah. Kita nak tengok yang ni. So anda kata yang ni, so ini akan confirmation lah, baru kita akan dapat next rejection. Dia rejection lah untuk kita wave, completekan wave 2 ni. So 2 ni mungkin akan jadi macam ni. Kita akan letak kat sini lah, kat sini wave 2, dan barulah kita akan journey untuk correction yang lebih besar untuk wave 5 ke bawah, sebelum kita completekan kita punya downtrend. So ini masih lagi ada potential, cumanya Zul tak nak draw beri lagi, biarkan ni dulu. Yang Zul nak tunjukkan dah. So yang kita monitor adalah yang ni, yang 4 hour ni. So ABC ni dah complete, ABC, so now dia wave lah. So mungkin dia akan okay, ni biar dulu wave 5. So ni kita tengok ini, yang ini apa yang dia buat kat sini. So kalau buat kat sini, sama ada kita akan tengok kenaikan untuk wave C yang lebih besar lah. Sekejap ni adalah wave tak berlaku wave B ni. So wave yang sebenarnya kita akan tengok macam ni. So yang ni, so kalau tengok kan, lah ikutkan ini dah tak jadi. Sebab apa? Yang ni dah berlaku rejection. Kalau ikutkan ni dah complete. So kalau dia ada bounce, ada balik berlaku kenaikan, kita expect ini A, B dan C kat atas wave 2 untuk completekan wave 2. Macam juga kan, ada target itu dalam area dalam 60
970 iaitu resistance ni sebelum berlaku rejection. Dan kalau berlaku tu kita tengok daily akan berada dekat kawasan near ni. Sebab apa, kalau ikutkan candle daily ni dah tak ada kawasan support resistance. Dia boleh naik lagi. So kita perlu breakout. So itu last kita daily kita dapat bearish kat sini. So apapun dari kawasan ni kita masih lagi ada strong resistance. So kalau ikutkan yang ni, okay, ABC ni berada kat sini dulu. So yang ni masih lagi nak monitor. Sebab apa? Kita akan sebab ada reaction yang ni. Dan perlu kita monitor ni aja. Yang nak tengok ni aja kali ni. Resistance yang ni je. So kalau price breakout resistance ni, so akan berlaku perubahan lah dekat tu punya elliott wave tu. Ni adalah resistance tu. S pattern B boleh naik sampai dalam kawasan ni. So kita letak 50 lah, 50% dalam kawasan ni. Ataupun bottom ni. Lepas mana mungkin akan dalam kawasan ni lah, kita tengok. Anda kata dia breakout resistance ni, ini kita akan tengok lah. Ada potential untuk wave 5 tadi. Yang berlaku wave 5. Wave 5 something macam ni. Dan ini adalah ABC lah. ABC yang lebih besar. Kita akan tengok A, B, C ni. Kemudian dia wave kecil. Dan kita akan tengok wave yang lagi besar lah. Ini A, ini B, ini C. A, B dan ini adalah yang C ke atas. So macam ni. So banyak kan. Mungkin tu clearkan dulu sikit-sikit. Yang ni kita dah complete. Tu tak nak monitor lah. Clearkan dulu. Ini clearkan dulu. Okay, yang ni kita monitor ni. A, B, C ni ataupun ni. So sama ada A ni dah A akan naik ke B. Ataupun ini A ni akan bertukar jadi B. Nanti kita akan tengokkan selepas confirmation dekat sini. Tapi ikutkan dia akan monitor ni dulu. Terus naik kawasan ni dan continuous berlaku rejection. RSI di 4 hours below 50. So saya berada oversold. Di daily pun sama. Below 50. So saya oversold. So expect kat sini kita akan tengok lah. Price expect drop ke bawah. Sama ada kita akan tengok slow drop. Ataupun kita akan tengok yang quarter macam ni. Drop. Dia expected untuk daripada start daripada drop ni. Dia takkan drop yang agresif lah. Dia expected untuk Bitcoin akan start drop. Macam ni. Kemudian mungkin dia akan buat 5 wave lah, 5 wave down ke bawah, iaitu 1, yang ni 3, 4 dan 5, complete wave 3. Kemudian kita ada ABC balik kat sini. Kemudian nanti kita akan ada last wave 5 kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan dapat bound lah, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan ABC. Pada ABC ni dia akan create wave yang lebih besar untuk uptrend kita. 1, 2. So continuous macam tu lah. Dia hanya continuous macam tu aja. Wave ni macam tu je. ABC 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, wave 5 ABC. Wave 5 ABC. So kali ini yang dibentukkan tu tak mengejut untuk berlaku kenaikan dalam 64. Kita tengok resistance kita dalam 65. So kita akan tengok dulu lah 65 kita punya resistance untuk Bitcoin. So ini adalah yang zoom monitor 65. So ringkasan untuk review Bitcoin ni adalah kita tengok adalah price bound tu normal untuk ke B. Soalannya ada berlaku rejection ni continuous seperti mana yang expected untuk drop ke bawah ataupun dia breakout ke atas. Sekiranya breakout ke atas, ada opportunity untuk price Bitcoin regain dalam 70, 71. Tapi 71 pun masih lagi kita akan buat crave wave 5 tu, yang mana something macam ni lah. Kemudian baru expected untuk rejection sebab apa? Channel. Dia create channel lah. Channel bear flag. Another bear flag. ABC 335. So itu adalah detail analysis untuk di Bitcoin untuk pagi dengan kenaikan semalam. Tak mengejutkan. Zul dah mention semalam untuk berlaku kenaikan untuk expected ada bounce ni. Cumanya bounce sampai mana expected sama ada kat sini ataupun B. Dan kita ada resistance, major resistance kita daripada high ni iaitu 67 ke drop ke 62. Kita ada 50% ataupun 60% rejection. Region adalah 65. Kalau 50 dalam kawasan 64 lebih macam tu je. So itu adalah untuk di Bitcoin. So pergi ke ruangan komen, nampak ada yang bertanya selalu tu AVAX dah bullish divergent atau tengok Hyperliquid tengah panas. Hyperliquid ni bukan tengah panas, dia dah panas daripada sejak awal lah. Dah awal dah aku kata Hyperliquid ni. Nanti kita akan tengok kan. AVAX bullish divergent. So tengok je, maksudnya macam itu dah memang ada awal dah AVAX ni.
Lepas tu zoom masuk balik kat kawasan ni. Tengok balik di daily. Ya betul. Betul lah kalau anda masukkan tu. Lower low. Oh mungkin tu ada mention kan dulu. Kalau AVAC dapat lower low. Sebab ini berapa hari tu? 3 hari. Sebelum ni price tu kat sini. Price kat sini. So hari ni dapat hari Jumaat. Ni hari Ahad. Ni hari Sabtu. Jumaat, Khamis. So hari Khamis tu dia start drop. Drop bawah ni. So kalau ikutkan kat sini daily. RSI price berada over lower low. RSI berada lower high. Itu adalah bullish untuk di AVAC. Dan kalau ikutkan berdasarkan yang ni, kita berada di kawasan ni, support lah 6 dolar, 6.7 dolar ni. So ni pun dah buat wish. So consider dekat kawasan ni adalah good place untuk letak position untuk AVAC, untuk expected untuk naik ke atas. Dan andai kata price tu masih lagi drop ke bawah, kita tengok RSI. So selagi mana price tu buat macam ni, contoh dia akan drop, mungkin dia akan buat lagi low sikit macam tu, ataupun mungkin dia buat something sideways, small sideways kat kawasan ni, tapi dia still lagi buat falling channel ataupun buat minor wedge, dan price buat lower low dan RSI buat lower high. Itu anda be ready lah, be ready untuk price bounce. Tapi banyak juga kan kalau Bitcoin rejection tu, altcoin pun drop. So beware lah kawasan ni, sometimes ada je price over tu, price boleh drop lagi. So tak menggarantikan price tu akan menaik 100%. Kalau ikutkan kat bawah ni, tak ada akan pergi dekat sini. So kita ada plus minus support kawasan ni, dan ini range dan kita ada juga kawasan ni. Tu tak sinilah yang ini. So yang ni dah lost belum? Yang ini baru saja. Kalau ikutkan yang ni, price tengah berada kawasan ni, support ni, ataupun kita boleh tak bawah ni lah, plus minus kawasan ni. So next support dia berada 4.4. So price boleh saja drop dulu dalam kawasan ni, walaupun dia dah consider buat pattern reversal contoh macam ni. Ni dah kuarter naik sekejap, mungkin dia akan naik sekejap. Contoh kat kawasan ni, kita ada kawasan kuarter trendline ni. Sama ada AVAC ni akan dia ada bounce sekejap, naik ke kawasan ni, kemudian dia akan start drop balik ke bawah. Tapi still lagi dia akan buat benda yang sama, iaitu RSI buat lower high, price buat lower low. So bullish, kuarter pattern bullish yang lagi besar macam ni. So boleh hanya buat bagi. So be caution lah, be caution apa yang berlaku untuk di AVAC ni. So kalau bagi Zul lah, kalau Zul nak invest kat AVAC ni, kat sini Zul expected Zul dah masuk position lah, untuk small position mungkin dalam 20% kuarter daripada target. Kemudian tengok market macam mana. Kalau naik dah untung, nanti tengoklah rejection, tak boleh naik nanti nak easy position ataupun ambil modal ke untung biar. Kemudian kalau dia ada drop bawah lagi, kita ada lagi 80% modal untuk buy kat bawah, dan 80% tu dia akan dropkan average kita near tu harga kita belilah. So itu adalah bagi tu plan yang lebih kata selamat lah untuk buy AVAC bawah ni, dengan expectation untuk Bitcoin drop lagi. So actual AVAC mungkin boleh sampai dalam 4 dolar, kemungkinan boleh sampai dalam 4 dolar. Tapi consider ini adalah consider signal bullish lah. Daily AVAC consider good position untuk letak first position untuk long term. Kalau dia jadi short term, kita akan tengok naik, nanti boleh exit, ambil modal, profit biarkan tinggal. So asset tu free. So nanti kita tengok kalau dia drop lagi ke bawah ni, tengoklah macam ni, lower low, lower high, boleh buy lagi agresif lah dekat bawah ni untuk expected untuk buran next bulan. So itulah AVAC. Kemudian hyper tadi adalah HY kat Binance saja tu tengok. Bukan kat mana? Hyperliquid. Apa dia punya simbol dia? Lupa lah. Hyper HYPE USDT.
kat mana tu Dik? Tak jumpa pula. Okay ni. Kat KuCoin. So rasa kat KuCoin. So last kita tengok ada ni tapi still berlaku kenaikan, ni breakout tapi ni tak gagal lah. Ini gagal. Yang ni buat pattern ni gagal. Delete. Lama tak buat IP liquid lah. Okay, IP liquid naik, kita dapat last ni lower low di price, lower high di RSI. Kemudian naik, bullish naik lagi kawasan ni, breakout support ni. So yang ni kita nampak lah potential untuk dia ni. So IP liquid ni still lagi sama. Walaupun dia ada bound kawasan ni, dekat kawasan ni sebelum ni tak ada signal bearish ni, iaitu price masih lagi buat higher high, RSI masih lagi buat consider equal high, itu pun dah consider hidden bearish divergence. Tapi buat kali ni clear kita nampak di daily price buat higher high, RSI buat higher low. So ini tanda-tanda bearish lah, tanda-tanda bearish untuk hyper liquid. So kalau kita boleh draw channel daripada ini draw ke bawah ni, so ini adalah dia punya rising channel. Rising channel ni adalah bearish pattern yang mana expected untuk drop ke bawah. So sama ada nanti dia akan create quarter opportunity untuk drop ke bawah lah. Mungkin dia akan drop balik ke dalam kawasan support tengah channel ni sebelum ada pergerakan bullish balik. So bagi Zul ini adalah kawasan tak sesuai lah untuk tambah aset buat masa ni. Sebab apa gitu adalah consider kita buy dengan kawasan top lah. Kita tak nak buy kawasan top. Contoh kita tengok kat sini yang lama ni, apa yang dia buat kat sini. Okay, contoh macam ni pun ada. Lower low, higher high. Kat sini lower high. So apa yang berlaku? Yes, price keep naik. Tapi naik dalam daripada kalau anda beli dekat kawasan, contoh anda beli dekat contoh harga sekarang apa? Okay, anda beli dekat kawasan area di sini. So price drop kejap 23, kemudian rezeki lah naik sekejap. Paling tinggi naik ialah dalam 45. So banyak jugalah. Tapi kalau dapat juga, tengok apa yang berlaku. Price drop balik, return balik ke kawasan support ni. So consider kat sini kita tengok, consider price dah naik dengan banyak ni. So the best case adalah kita tengok price daripada last low ni to last high ni. So kita akan ada support dalam kawasan ni. So andai nak boleh drop balik dalam kawasan ni, inilah untuk first support ataupun support yang kata best buy lah kalau dapat position kawasan ni balik. Ataupun kita tengok yang ni kita ambil pada last pump dekat area sini. So kita akan ada support yang tunjukkan tadi adalah middle dia, yang ni. So at least minimum bagi Zul untuk beli hyper balik ni adalah price drop balik kawasan support ni. Drop kawasan ni ya jackpot lah. Kawasan ni kemungkinan nanti kita akan tengok balik price akan buat lower low di price, lower high di RSI. Berdan maksudnya akan push price more higher ke atas lah. Itu adalah sebenarnya so, kalau Bitcoin drop ke kawasan price kita mencari area 40-30k, so ada potential hyper liquid ni akan drop ke kawasan ni. Masa tu insyaAllah best buy untuk re-entry untuk market. Kita dapat lower low, hopefully kita dapat balik lower low di price untuk next target kuatan. Cumanya dah 3 kali, almost 3 kali hit ni, kita kena beware lah, takut dia break ke bawah. Jadi itu adalah untuk hyper liquid. Next comment tak ada. So rasa itu saja yang saya nak sharekan. Tak banyak pun saya nak sharekan, lebih kepada Bitcoin saja sebenarnya. Untuk gold tak banyak. Gold masih lagi drop. Baik, gold kita sedang buat complete wave. Okay, wave satu. Ini dalam wave ada wave lah. Dalam wave ada wave. So kita tengah buat wave 3. Dan kali ni wave 4 dah terjadi. Dan expected untuk wave 5 ke kawasan ni. Wave 5 ni kalau ikutkan target kita adalah 2.6. Dan wave 3, wave 4 ataupun wave 3 ni, complete wave 3 ataupun minor wave 5 adalah 1.6. So dalam kawasan 3,700 per ounce. Okay, ini adalah target untuk gold lah. So next drop kawasan ni, kalau kita akan ada bounce sikit untuk wave 4 ABC juga. Jadi kita akan ada last drop untuk wave 5 dan masa dekat sini adalah expectation untuk bottom lah. So kita ada juga kawasan ni, semua price akan bermain dalam kawasan, tapi dia expected go dalam kawasan ni lah. So go dalam kawasan ni insyaAllah Zul berminat lah untuk letak untuk long term untuk gold. So ini adalah last kita dapat bounce lepas dia yang ni.
Last drop 5 ni kena ada bound ni kita buatlah create kita punya journey untuk wave yang lebih besar ni. Ini betul. Yang betul lah. 01. So kosong ni nanti kita akan dapat kosong tu kat mana? Kita boleh buy kat sini satu, kemudian confirmation dia akan drop ke dua ni kita akan tambah lagi. So the best buy adalah ni cuma kita nak ni adalah kosong. So ini akan jadi kosong, dia naik, dua nanti kita buy. So kita nak buy sedikit kawasan ni, kemudian confirmation naik satu, rejection lebih dua, kat dua nanti kita boleh tambah lagi banyak dan kita akan wave 3. Sebenarnya wave 3 lah wave yang paling banyak profit lah. So itu adalah target untuk di gold ataupun plan Zul untuk gold. Ini adalah antara yang Zul monitor kali lah untuk gold. Agak detail untuk gold Zul monitor. Alhamdulillah sekarang ni follow seperti mana yang Zul expect. Dan E ni adalah dia punya consider target. Tu boleh dapat. So E ni consider macam 5 macam tu lah. Macam ni. A, B, C, D, E. Yang E ni dia akan ada wave 5. Sama juga A, B, C. Wave C tu akan jadi wave 5. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. So jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda next review. Assalamualaikum. Bye bye.